Ni. Tanya apa? Tak ada. Ingat ada tanya. Wan senyap Wan. Aku tak tuju kat hang ni. Nak tanya Wan? Jangan itu. Dia kena bertanya, jangan sesat jalan nanti. Yang lain tak ada? Tak ada soalan lah? Tak ada soalan lah? Tak ada. Bagus. Clear. Fahmi clear. Anda lama hang clear dah Fahmi. Dia orang baru-baru ni. Dia orang tak nampak ni. Tapi tadi dia orang seronok bila tunjuk gym ni. Oh, seronok ni. Seronok ni. Oi. Oh, tak mau pindah aja ni. Oh, aja. Tu lah. Dapat 7 kolam okey tu. Seronok. Tapi tu aku cakap 7 kolam jangan bawa online lah. Mi nak bawa makcik lah apa, mana boleh Mi. Bawa family hang, jangan bawa makcik-makcik, jangan bawa. Satu kampung nak bawa, mana boleh. Okey, kita sambung. Ni compliance Okey. Apa yang kau faham pasal compliance? Apa dah? Undang-undang. Undang-undang yang berkaitan kerja, apa dia? Apakah undang-undang yang berkaitan dengan kerja? Wan? Oish. Memanglah PPE. Dia lah undang-undang tu apa benda? OSHA. Selain daripada tu? Tu Environmental Electricity punya undang-undang. Electricity punya undang-undang apa dia? Akta Bekalan Elektrik. Tu environment berkaitan dengan Jabatan Alam Sekitar. Kalau dekat kalau Safety and Health, JKP lah. Okey. Fahmi, untuk ni bomba? Apa benda tu? Bomba Fire Act tahun berapa Fahmi? Aduh. Okey, untuk makluman lah. Mungkin ada yang tak tahu lagi. Kita sekarang pakai akta, okey. Akta yang OSHA 1994. Akta atau dipanggil akta 514, Okey. Ya tahun 94 tapi amendment tahun 2022. Bila tahun 2022 ni ada perubahan-perubahan yang dia buat, beza sikit lah. Dia ada yang dimansuhkan. Yang lama-lama akta yang lama ada beberapa, bukan semua, ada beberapa yang dimansuhkan dan ada beberapa yang ditambah untuk tambah baik lah. Okey, untuk OSHA kita straighten dia preventive duties termasuk dengan pekerja, majikan dan serta undang-undang. Undang-undang dikuatkuasakan dengan menambah penalti atau denda kepada pesalah-pesalah. Kalau first dulu undang-undang tu maksimum 50,000 je. 50,000 tu kalau setakat tokoh-tokoh besar dia kena tak apa dia kata. Sekarang 500,000. Okey. Tokoh-tokoh ni biasa dia takut berkaitan penjara je. 500,000 atau 2 tahun penjara atau kedua-dua sekali. Kalau untuk pekerja berapa ni? Kalau sebelum ni 1,000, dia naik berapa? Jadi berapa? 2,000 je. Untuk pekerja tak mahal. 1,000 dia naik jadi 2,000 atau 3 bulan penjara. Atau kedua-dua sekali sekejap Tapi ingat bila dah masuk ada kes polis, ada kes penjara, Malakov dia buang terus Kalau tahu kita ada satu kes
berkaitan dengan anti-bribery. Dekat bukan tak diberitahu tempat mana. Okey, satu kes tak diberitahu kat mana, tapi malah staff tu dah dibuang lah pun. Satu kes. Jadi so far dekat tempat pelan kita ni adalah pelan yang so far bersih. Memang bersih gila lah. Tanya pasal duit, orang tak heran lah. Tak ada. Staff kita okey, baik-baik. Dia mungkin tempat lain, kilang lain atau tempat-tempat lain, mungkin culture dah lain. Sini Alhamdulillah. Kau semua solat, muka semua bersih. Alhamdulillah. Tadi siapa subuh tak bangun solat? Wan bangun tadi Wan. Alhamdulillah. Tengok Wan, tengok. Kau tengok muka macam tu lah. Gila. Subuh 5 waktu Wan. Subuh 5 waktu Wan. Oh jangan. Saja buat gempak pusing-pusing sikit. Kau tengok macam tu lah. Subuh masjid. Fahmi subuh kat rumah, dia subuh kat masjid. Imam lagi. Aduh. Ini staff dia Alhamdulillah. Surau siapa kalau sini masuk jahat, Alhamdulillah baik betul. Betul Jumi ya? Masuk baik dia terus. Tapi dulu masuk memang baik lah masuk. Dia diam ya. Dan sekarang dia diam lah. Tu bila masuk jin Melaka ambil terus. Betul ya? Alhamdulillah. Okey. So far banyak undang-undang, tapi yang banyak kat sini dos lah. Tapi macam saya cakap tadi, kita adalah sasaran penting. Kawasan sasaran penting ni dia termaktub dengan CGSO. Siapa tahu CGSO? Ramai tak tahu kan? First time dengar kan? Sasaran penting ni dia ada special branch tau. Special branch yang dikawal ketat oleh CGSO. CGSO ni security yang menjaga Malaysia ni. Tak cara type, tulis CGSO. Dia kalau Perdana Menteri dia buat lawatan ke, ada kes besar-besar ke, CGSO yang main peranan dulu. CGSO. Jadi macam dekat pelan kita ni, untuk makluman 13 bulan ni ada kita panggil, kita tak panggil audit. Dia panggil, ada ayat dia tulis, ya Allah. Lupa ayat dia tu. Dia audit tapi dia tak panggil audit. CGSO dia tak panggil audit, bahasa Melayu dia lain. Lupa lah. 13 bulan ni. Dalam masa 13 bulan ni, CGSO tu datang, ada SB, ada Navy, ada polis IPD, polis Perak, polis Ipoh, semua datang. Lebih kurang 20 orang, pegawai-pegawai dia orang. Askar, Navy, askar darat, askar macam-macam askar semua dah. Special, dia orang datang audit. Dia panggil naziran. Dia tak panggil audit, dia panggil naziran. Dia panggil naziran. Lebih kurang biasa dia orang datang dalam 20 orang. Dia tengok kawasan kita, kesamplan kita. Biasa dia tengok fencing, keselamatan di ujung-ujung pagar. Dia nak tengok CCTV sistem. CCTV, CNI. Jangan lupa. Okey. Dia tengok kita punya sistem power, apa benda yang ada, dia datang. 13 bulan ni bagi. Sepatutnya 13 bulan bagi dia pergi lunas tak dapat nak entertain dia orang. Jadi dia datang sini. Okey, untuk memastikan kita punya tempat selamat ni, kita perlu, macam tadi awal-awal kita bagi tahu, kita ada hierarchy, kita ada sistem kan, termasuk PPE tu lah. Okey, ni nak bagi tahu PPE yang wajib-wajib dalam safety briefing yang Malin bagi tu pun dah ada. Tapi yang ni saya nak maklumkan. Okey, ada benda-benda yang kadang-kadang kita perasan kita dah pakai dah betul lah. Macam safety helmet. Yang pakai safety helmet mana? Safety helmet mana yang pakai? MSA. MSA mana? Yang Malako bagi kan yang hang punya, yang pakai tempat lama? Malako. Okey. Ada siri ni. Sama. Kan pakai helmet lain. Ada yang staff yang pakai helmet yang dia suka pakai berapa lama dah. Tapi helmet tahan berapa lama? 2 tahun. Betul 2 tahun.
Tu ada kata 5 ada 2. Betul ya, memang ada 5 ada 2. Ada 8 tahun pun ada. Tapi kena tahu, kena tengok manufacturer punya. UVAC untuk Shell saja 8 tahun. UVAC 8 tahun, tapi harga pun mahal lah. Yang kita punya MSA berapa ringgit? Tak sampai RM45 lah. UVAC tu 150 UVAC. Tapi Shell 8 tahun. Tapi bukannya dia boleh tahan 8 tahun. Shell tu saja 8 tahun. Tapi dalam tu yang nak tukar dunia dalam daripada Shell tu 2 tahun. Tu dunia lain tu ada 2 tahun juga expiry date dia. Jadi memanglah Shell tu 8 tahun. Kena tahulah. Okey. Dan tengok safety glass. Safety glass make sure pakai safety glass. Tapi kalau dah calar, dah tak sesuai, dah tengok dengan mata kita tak elok, tolong bagi tahu, tukar yang lain. Jangan kau pakai juga. Bila pakai juga jadi macam mana? Bahaya untuk diri sendiri dan orang lain. Tiba-tiba hang bawa benda tajam tertujuk kawan. Sebab apa? Safety glass tak nampak. Ataupun kau tiba kau kata dia kabus sana. Dia cepat kabus. Dia bila dalam safety meeting, safety committee meeting bagi tahu, safety glass ni tak bagus sebab cepat berkabus. Kita akan tukar. Okey, untuk staff baru, seorang yang pakai spek kan, nanti kita akan buat prescribed glass. Okey, ini nama. Kayu dah ada dah masukkan nama dah. Jadi seorang lagi Hafiz, seorang lagi. Yang lain tak ada. Yang lain kita bagi safety glass. Yang special yang pakai spek kita akan buat prescribed glass. Okey. Tu lah macam ear protection. Tadi yang ni aku dah tahu. Bagi tahu tadi ear muff tadi kan. Ada ear muff yang boleh 13. Ada yang dia tengok per kali dia tu. Dia kat tepi ujung dia tu kan NRR. NRR berapa? NRR 25, NRR 32, NRR 36. Ada ke situ dia ada per kali dia. Calculation dia boleh cover untuk berapa decibel. Dan kadang-kadang 12 je, kadang-kadang 15. Jadi kat situ bila kita tengok adakah tempat kita tu yang kita masuk tempat kerja tu dia maksimum berapa boleh pergi. Kalau 15 dia boleh pergi 85 pergi 100 je lah. Tapi kalau tempat tu punya bising sampai 102. Jadi ear muff yang kita pakai tu tak sesuai. Kena cari yang lebih tinggi lagi. Ataupun kita kena pakai ear plug dan pakai ear muff. Boleh. Tak ada masalah. Tapi masalah dia nanti kalau orang kawan panggil lah sembang-sembang tak dengar. Sebab apa? Hang pakai dua. Tak pakai ear plug, pakai ear muff. Orang sembang pun tak dengar. Kawan pula sembang jenis mulut kecil je. Kan? Kalau macam Uri tak apa, dia sembang kuat. Okey, dan yang lain semua sekali lah. Okey, harness ke. Okey. Kita punya kasut tadi dah terangkan lah. Tapak, haus jangan pakai. Tu macam saya suka check safety shoes untuk kontraktor. Tolong check kawan-kawan punya kasut, in-house punya kasut. Kalau dia pakai kasut safety shoes yang dah berlubang dekat tu steel tu dah, jangan bagi pakai. Steel tu kalau dah berlubang tak elok lah. Dan nanti ada rencatan ke apa boleh kena tu. Okey. Kalau tapak dah rosak, minta tukar. Cakap dah. Kadang-kadang toke bagi lain. Toke dah bagi duit dah. Setiap tahun toke bagi 100 untuk beli safety shoes. Masuk poket simpan. Main kuda. Gila babi tu dia. Dah taik kuda. Kan? Jangan macam tu. Kan? Tapi kalau dalam ni tak ada taik kuda. Sembang je lah kan. Kita nak bagi nak terangkan orang. Dalam ni tak ada. Semua baik-baik. Muka semua jenis aku tengok. Apa? Aku boleh tengok. Aku muka jenis lah. Paling jahat Fahmi je. Sini baik-baik. Betul Fahmi ya? Masuk sini dulu terkejut Fahmi. Tengok kawan-kawan sini. Tengok semua alim. Semua alim. Nak tengok yang jahat tak ada. Kata aku setan seorang tak boleh lah. Masuk jadi baik je. Baik. Dapat pula dia punya bos ustaz. Habis lah. Kantoi. Rambut pendek. Alhamdulillah. Bini sayang. Tu bini sayang. Abang dah baik abang. Okey. Yang lain glove. Okey, glove ni pun satu hal juga aku suka tekankan. Engineer kena ambil perhatian lebih lah. Tengok buat kerja yang bersesuaian.
Kadang-kadang kita buat kerja yang jenis tempat-tempat yang ada pinch, yang boleh tersepit, kerja-kerja berat, pakai glove yang sesuai. Jangan pakai cotton glove. Faham? Faham ni? Kau jangan tengok cermin ni, tengok sangat ni. Faham tak faham? Ha? Sebab engineer aku kena tekankan lebih sikit. Engineer ke supervisor kena tekan lebih sikit. Sebab dia orang yang buat high rack, yang sign high rack, kan? Biasa kau lah korang yang kena, kan? Tapi bila kau punya staff ataupun kau punya kontraktor tangan tersepit, kau dah blur. Sebab apa? Tangan tersepit, bagi pakai cotton glove, buat kerja dekat kerja berat dan tersepit, bila nak tarik, habis kulit macam gambar tadi kan. Tak boleh lah. Kalau kerja-kerja berat macam tu nak pakai glove apa? Impact glove. Impact glove kat sini ada tak? Ada. Minta ya. Staff bagi. Kalau kontraktor in-house, minta dengan dia orang punya bos. Tengok kerja lah. Kalau kerja yang ringan-ringan, tak ada masalah, aku tak kisah. Tapi kalau kerja yang berat, ada kerja yang cut berat ke, mungkin boleh tangan tersepit tu, ambil cari impact glove. Minta je dekat warehouse. Kalau tak ada, buat JIT. Engineer punya kerja tu. Jangan anggut je Mi. Ini betul ni kerja Mi. Sebab aku dah tengok dah. Bukan pelan kita, pelan lain. Jadi, sebab aku dah tengok dah. Banyak kes. Tangan tersepit. Okey, satu lagi makluman lah. Bila jadi kes, contoh tangan tersepit, tolong jangan buang bahan bukti. Contoh bahan bukti tu apa? Glove tu lah. Hang kata hang buat kerja, tiba-tiba bila orang kata mana pakai glove tadi, glove mana? Ambil glove baru bagi. Ni saya pakai glove ni ya. Cotton glove. Jangan buat macam tu. Hang tangan tersepit, minyak kesan pun tak ada, darah pun tak ada, tiba-tiba hang bagi glove baru. Encik, glove ni saya pakai tadi. Tak boleh ya. Kita nak tengok glove yang kau pakai. Bukti tu nak tengok. Bukti tu kena bagi kat kita orang. Jangan bagi glove baru, tak sesuai. Glove tu kalau kita nak tengok macam mana glove tu boleh terkoyak, macam mana tangan tu boleh tersepit. Mungkin ada kesan glove tu tertekan dan terkoyak, ataupun kalau impact glove tu kan, dia tertekan tapi bila kita tarik, tangan kita tak ada apa. Kita nak tengok glove tu koyak tak apa. Tapi kita nak pastikan kita punya anggota badan semua elok. Tu yang penting. Tu berkaitan dengan glove. Sebab ada beberapa tempat dekat Malakoff ada kes pasal glove. Okey. Lain-lain helmet tolong check, breathing apparatus tengok yang sesuai. Okey. Breathing apparatus ni contoh kita punya respirator pun satu hal juga tu. Tengok sesuai. Kalau dia tulis amonia, karbon untuk amonia, pakai untuk amonia. Kalau dia kata selain daripada amonia, dia ada cartridge lain, pakai cartridge tu. Jangan pakai balon semua sekali. Amonia pun sama, kan? Hydrogen sulfide pun pakai cartridge yang sama, tapi dia tak sesuai. Tak boleh Tengok kesesuaian tempat dan peralatan. Okey, satu lagi yang nak beritahu, make sure kita punya PPE ada DOS siri punya ni lah approval. Jangan beli yang tak ada approval. Ataupun kadang-kadang department sendiri ada beli barang sendiri. Kadang-kadang orang tanya saya, kadang-kadang orang beli sendiri. Yang tanya saya akan minta ada DOS siri approval. Macam baru ni ada satu kes Ada satu, saya tak sebut nama kontraktor, saya tak sebut nama vendor, dia tanya saya, Amin, yang ni aku boleh beli tak? Dia nak beli harness. Dia tanya saya, boleh tak boleh? Saya cakap, saya nak ada sirim dengan DOS punya approval. Kedai kata boleh. Kedai beritahu, dia kata Valir banyak guna. Kontraktor Valir banyak guna. Dia kata ni. Sekarang ni, betul saya diam saya diam. Dia tanya balik, sebab dia kat kedai tu, Min, aku boleh beli tak? Kau nak beli, kau belilah. Kalau aku masuk plan, aku tak bagi. Sebab aku nak kena kata DOS sirim approval. Kena ada. Make sure ada benda tu. Sebab saya tak nak nanti bila accident berlaku, bila DOS datang check, dia check, tak ada pun DOS sirim approval, kenapa boleh masuk dalam ni? Itu isu dia. Dia akan cari saya dulu. Jadi saya kata kat dia, saya nak ada DOS sirim approval saja. Kalau tak ada, saya tak bagi. Walaupun dia kata Valir banyak guna ke, company lain banyak guna ke, itu orang nak jual, dia akan cakap macam tu. Make sure benda tu lah. Tapi yang saya beli, alhamdulillah, ada DOS sirim approval.
Okey, ni berkaitan dengan struktur lah. Okey. Untuk Safety and Health Committee kena ada berapa orang? 40 orang. Pekerja wajib ada Safety and Health Committee. Berapa pula duanya komposisi? Tahu Najmi? Tahu? Koyum? Komposisi untuk Safety and Health Committee. Dia 40 orang minimum kena ada. Kena buatlah Safety and Health Committee. Tapi berapa orang staff yang kena masuk dalam tu? Dia kalau bawah 40, dia cuma kena ada 2 orang management punya rep, 2 orang ni staff punya rep. Wakil pekerja, wakil majikan, dua. Lepas tu dia kena ada sekretari. Sekretari biasa kita lah, saya punya safety officer lah. Dan pengurusi dia bos tempat tu. Tetapi bila 100 dan ke atas, dia wajib ada 4 dan 4, at least 8. Kalau kita ada lebih lagi bagus. Sebab orang-orang ni akan menyuarakan apa benda berkaitan safety and health. Jadi untuk safety and health, dia kena tahu lah. Kalau lebih 100, kena 4-4. Okay, OSH coordinator. Ni salah satu yang penting sekarang ni. Tapi OSH coordinator ni dia simple je sebenarnya. Dia datang attend kursus 3 hari, dah boleh jadi OSH coordinator. Tapi berkaitan dengan safety, dia tahu banyak tak? Dia cuma wakil-wakil company tu je. Datang orang tanya, ada, memang ada. Kalau dia Triple S, okey. Triple S, dia bawah daripada safety officer. Dia tahu banyak benda lah. Dia pun memang orang yang kompeten. Tapi OSH coordinator datang training 3 hari dapat. Tapi sekarang memang kita wajibkan OSH coordinator, bila ada kontraktor ni ada 5 orang pekerja dan ke atas, dia wajib ada seorang OSH coordinator untuk company tu. Okey, jadi bila nak ambil kontraktor kerja dalam lumut power plant, wajib 5 orang dan ke atas. Kalau kata saya 5 orang, kena ada juga 5 orang dan ke atas, wajib ada OSH coordinator. Tapi belum untuk plan, bila lesen saya dah letak kat situ, safety officer dah ada, orang lain tak perlu ada pun tak apa. Cuma untuk kontraktor wajib ada. Okey, kat sini ni sama macam tadi ya. Okey. Saya nak beritahu berkaitan kalau macam berkaitan dengan kita punya insiden. Kalau jadi sebarang insiden, ni saya beritahu contoh insiden tadi. Kalau jadi dekat dalam plant, contoh dekat electrical, make sure kontraktor kena Najmi jaga mesin cas, betul? Contoh ni saya beritahu contoh. Make sure bila dia accident, dia inform pada Najmi kalau boleh minta seorang staff kita, Wan ke, siapa-siapa ke, seorang ikut follow dia pergi keluar tu. Kita tak nak nanti dia pergi klinik yang kita tak tahu hala, klinik cak ayam ke, tiba-tiba dia pergi, doktor cek, pap, okey, MC 5 hari. Kita tak nak macam tu. Kalau boleh staff ikut, make sure bagi tahu saya apa yang berlaku. Kan? Kalau doktor tu betul ke tak, kalau doktor tu rasa kita tak confident, kita akan minta sepatutnya yang check OSH doktor lah, occupational health doktor. Dekat Manjung banyak, kat sini klinik Kana ada. Kalau dia kita risau, dia tiba-tiba bagi MC yang ikut suka. Sebab apa? Kawan. Kita tak nak itu. Dan satu lagi, minta make sure staff ikut, staff follow lah. Bila staff tak follow tu yang nanti tiba-tiba dia boleh adjust tu. Doktor, saya sakit. Padahal kena sikit je. Saya sakit doktor, saya nak MC 3 hari. Tak ada luka pun. Ada kes macam tu. Dan pernah jadi kat Malakau. Pernah jadi kat Malakau, dia kena, actually dia turun tangga. Dia tergesel dekat tangga punya railing tu. Tergesel dengan kita nyerusuk. Padahal kalau ikutkan railing tu lebih kurang macam ni. Rusuk macam ni lah. Rusuk dia kat atas ni. Saya pun pelik macam mana boleh kena rusuk dia tu. Jalan dia kata, saya tergesel. Lepas tu dia buat kerja macam biasa. Tiba-tiba, lepas 5 hari, rusuk saya patah. Nak cakap macam mana? Tapi bukannya dia kena dekat negeri tu, dia pergi buat negeri tu. Pergi cek dekat klinik dengan hospital negeri tu. Dia pergi buat dengan negeri lain. Boleh tak boleh?
Jangan. Tu kita nak pastikan pekerja kita tu tak suka menipu lah. Kita tak nak ada kes-kes macam tu dalam plan kita. Ada, kalau kena beritahu betul-betul lah, jangan menyusahkan orang lain. Ni bila dia buat macam tu, dia akan menyusahkan orang lain. Macam saya pula, saya nak kena pergi buat report sampai KL. Macam mana dia ni tak kena, tak ada injet apa-apa, tapi dia pergi bagi report, kata rusuk patah, MC 2 bulan. Nak jawab apa? Bila korang kena MC, ada kes accident dalam plan, ada MC, saya kena jawab kat KL. Bukan sini bukan sini, saya kena jawab kat KL. Kena buat report, kena buat investigation report, semua sekali kena present depan CEO. Bukan sini Saya sampai KL. Jadi kalau kes dia menipu lagi, jenuh nak jawab. Sebab itu kita suspek ada kes-kes penipuan lah. Sebab dia nak dapat claim, tu kita tak nak macam tu. Kes-kes macam tu kita tak nak. Okey. Ni berkaitan dengan kerja-kerja lah. Okey. Sebelum kerja dan masa kerja, dan apa-apa yang perlu kita ambil berat dah. Okey. Risk ni kalau ikutkan berkaitan dengan high rate lah. Okey. Sekarang ni dah dikuatkuasakan high rate. Okey. High rate mesti dibuat, mesti ada bila diminta. Dan sebelum kerja tu kena ada. Kalau tiba-tiba accident, high rate tak ada, DOSH boleh bagi saman terus. Okey. Ni pernah terjadi, banyak jadi lah. Dekat kilang-kilang, kalau siapa rajin baca, dia ada keluar satu statement daripada JKP berkaitan kilang ni tak ada high rate, kena saman. Tempat ni ada accident, kena saman. Okey, so far alhamdulillah dekat Lumut Power Plant kita ada high rate macam saya cakap tadi, lebih kurang 600 high rate kita ada. Okey. Ni contoh-contoh Okey. High rate. Biasa siapa yang kena buat ni? Siapa kena buat? Kayum, siapa kena buat? Engineer, supervisor kena buat lah. Tapi kalau macam dekat ada plan lain, technician kena buat. Sebab apa? Staff tak ramai. Department tu staff tak ramai. Siapa kena buat? Technician lah kena buat. Ni. Hang 3 orang. Tiba siapa kena buat? Hang paling rendah. Siapa kena buat? Itu contoh kan. Macam semua duduk. Ni contoh Okey, high rate. Tapi high rate kita buat contoh ni yang paling bawah buat head ataupun engineer akan check double check betul ke tak betul, kita akan check. Okey, lepas tu ada saja head pula check, betul department check, lepas tu safety akan check sekali lagi kita nak tengok benda tu betul tak betul, bukan kita technician buat terus nak sign, tak ada. Kita ada 4 peringkat sign macam ni. Okey, berkaitan dengan health chemical ni. Okey, high rate ni dia ada pecahan-pecahan dia berkaitan dengan kesihatan, okey, biological, chemical, physical, ergonomic. Okey, salah satu dia ergonomic ni. Okey, physical biasalah yang nampak physical nampak, tapi kadang-kadang kita ada satu lagi yang psikososial tu. Itu pun salah satu hazard juga tu. Macam ni gambar ni ergonomic Okey. Make sure bila nak ambil barang tu kena tahu macam mana nak angkat, macam mana nak letak balik. Angkat kadang-kadang betul, tapi bila letak balik serupa juga dia bongkok juga. Tu salah juga. Okey. Okey, berkaitan dengan kerja ni mendongak macam ni. Dia pun kena ada cara semua sekali. Adakah perlu mendongak? Adakah kita kena panjat tangga, letak tangga tempat tinggi sikit? Okey. Tengok pula rutin kerja dia tu, adakah dia rutin atau non rutin. Kalau rutin takkan nak kerja selama buat macam ni kena dongak macam tu, tangan hulur tinggi-tinggi kan. Baik, letak satu tempat tu tinggi sikit kan. Jadi kita tinggikan tempat tu, jadi kita tengok buat kerja tu paras mata, mudah. Ni kalau dongak macam ni lama-lama kita punya leher pun satu hal kan, lepas tu tercucuk tangan pun satu hal juga tu. Okey, kita kena review macam saya cakap awal pagi tadi, review high rate setiap 3 tahun. Itu adalah wajib. Kalau tak ada jumpa finding apa-apa atau apa-apa pertukaran
pembaruan, okey, sign semula. Sebab kadang-kadang kita takut ada orang dah pindah, sign semula. Okey, make sure orang yang jaga tu sekarang tahu. Okey. Okey, likelihood dan severity. Answer different question. Dia kadang-kadang untuk likelihood ni kebarangkalian, severity ni keterukan. Kadang-kadang satu kerja tu. Contoh kita memanjat dekat monkey ladder. Okey. Monkey ladder tu kita memanjat sebab kita nak pergi ke transformer, contoh pergi ke transformer. Okey, daripada awal high rack kita kena buat daripada start kita daripada tempat kerja, daripada kita dekat workshop tu, kita nak pergi buat kerja ni. Kita bawa barang, kita pergi ke sana, kita panjat, semua kena ada likelihood. Adakah likelihood dia tu, kebarangkalian dia tu mudah jatuh ke susah jatuh ke, tengok macam mana. Dan jika benda-benda tu pernah jadi, ada orang accident, dia punya kebarangkalian tu jadi tinggi lah. Kebarangkalian dia untuk jatuh tu tinggi lah. Jangan tiba-tiba baru jadi accident minggu lepas, tiba-tiba hang buat high rack berkaitan jatuh tadi, slip ke panjat monkey ladder tu, hang buat kebarangkalian dia nak jatuh ke tak jatuh. Sukar untuk jatuh. Salah. Benda tu baru jadi minggu lepas. Kalau baru jadi minggu lepas, dia kebarangkalian nak jadi tu tinggi lah. Kena faham tu. Lepas tu keterukan dia pula, dunia severity pula, minggu lepas jatuh, dia kena sampai mana? Contoh, kalau dia tak kena apa-apa, satu lah. Tapi kalau dia kena ada first aid, nombor 2. Nombor 3 tu, dia dah luka-luka, kena pergi klinik. Nombor 4, kecederaan dia teruk. Nombor 5 tu, ada kematian. Ada kematian 5. Kadang-kadang ada tempat dia tengok, kalau ada kematian dan kematian tu banyak, dia 5. Kalau satu kematian, dia letak 4. Kena tengok tu balik. Kalau minggu lepas baru jadi, dia kena terus jatuh, meninggal. Takkan tiba-tiba bila kita letak severity, keterukan dia nak letak apa? 1 ke 5? Kita letak 1 juga. Kalau saya dapat macam tu, saya akan pangkar terus. Buat baik. Buat balik juga. Sebab dia buat dengan cara yang tak betul. Kadang-kadang buat ikut suka. Tapi high rack ni tak apa. Nanti kita akan buat high rack training. Staff baru, staff yang in charge benda ni, yang buat benda ni semua akan masuk. Jangan risau. Pernah masuk high rack training? Patut diam lah. Ni pernah masuk? Tak pernah masuk? Tak apa, risau. High rack ni kita akan masuk kelas training. Kita dah propose rasa bulan 9 kot. Kalau boleh kita nak buat sebelum mau test tu, tapi tak sempat. Tengok macam mana nanti. Ni contoh-contoh perkali dia. High rack, severity, likelihood kali severity. Contoh, likelihood dia 3. Severity dia 3. Jadi 3 kali 3 jadi 6, jadi 9. 9 tu duduk dekat medium. 9 macam ni. Tiba-tiba ada kematian. Likelihood dia 3, kebarangkalian dia 3. Tetapi sebab ada kematian, dia jadi 5. 3 kali 5, 15. Dia macam ni lah. Jadi merah. Contohnya tu. Tu nanti kita akan belajar lebih dalam lagi lah. Benda ni nak buat, kalau boleh, dia kena duduk sit down lama sikit. High rack orang training pun kalau daripada baru tak pernah attend 3 hari. Takkan aku nak bagi sekejap kan. High rack training 3 hari kalau untuk staff baru. Kalau siapa yang dah tahu, kita akan buat 2 hari. Itu 2 hari tu orang yang faham lah. Kita nak bagi tahu cara yang betul-betul 2 hari. Tapi kalau tak tahu, biasa 3 hari high rack training. Ni warna PPE tadi. Ni contoh-contoh lah. Kita kalau boleh, kita nak elak-elakkan benda ni semua. Boleh jalan tak atas ni? Tak boleh. Jadi kalau ada nampak benda-benda macam ni, tolong pesan. Kalau dia memang dia tengah erect scaffolding, memang dia akan duduk jadi macam-macam macam ni lah. Tapi tengok dia pijak kat mana sepatutnya. Lepas tu dia ada pakai harness ke tak pakai harness.
Tu penting tu. Jangan pakai harness tapi tak sangkut. Saya cakap engineer kena main peranan lebih lah. Jangan hampa tengok tak buat safety yang ni. Ingat safety berapa orang pelan ni? Safety berapa orang? 2 orang lah. Campur malin 3 orang. Tak tengok semua sekali. Paperwork pun dah banyak tu. Okay, make sure. Sebab dia bukan, bila jatuh ni bukan salah pada safety je. Pesincas tu sendiri akan kena main peranan. Jaga ke tak jaga? Standard macam tu lah soalan dia. Jaga tak jaga? Monitor ke tak monitor? Pesincas tu saya suka pesan kat pesincas, tolong tengok orang yang buat kerja tu. Kalau kita confident dengan dia tak apa. Kan? Jangan kau tak confident tu kau duduk di situ. Jenuh nak tengok dia buat kerja apa. Lepas tu tengok pula dia punya risk tu. Low risk, medium risk ke high risk. Bila high risk tu memang kena jaga lebih-lebih lah. Macam untuk kerja dekat GB3 punya cooler tu pun, bila baru ni memang saya minta Malin dengan Karil duduk sana tengok. Sebab benda tu high risk lah. Bila dia ambil crane, angkat cooler untuk GB3, turun bawah, angkat, turun bawah, angkat, memang high risk lah. Okay. Bila high risk, saya minta Karil dengan Malin kena ada kat sana, tengok sana. Kalau Malin tak ada, Karil kena ada. Sebab saya takut bila orang salah buat, jatuh ke, akan efek dia tinggi lah. Okay. Prevent the fall before arresting it. Okay. Ni pun saya dah terangkan tadi pasal berkaitan dengan kita punya harness. Okey. Saya nak tanya kerja tempat tinggi ni, apa yang perlu ada? Yang lama tu diam-diam lah. Nak tanya staf baru. Siapa tahu? Okey. 6 orang ni. Ni tu 6 orang. Kerja tempat tinggi ni, apa yang kita perlu ada? Kalau PPE, safety harness. Lagi? So kalau nak naik tempat tinggi kena ada platform yang proper lah. Platform proper. Betul. Dah inspect. Betul. Lagi? Lagi apa? Cara sakut harness. Okey. Lagi? Fit. Anchor point. Anchor point. Lagi? Training. Training apa? Working hard, running working hard. Sekarang dia bukan training working hard tu bukannya boleh pergi ke tak boleh pergi. Bila kita kerja dekat tempat tinggi sekarang, training working hard wajib ada dah. Dia memang dalam akta tak tulis lagi. Tapi di atas jatuh, di atas majikan. Majikan bagi tak training tu. Sebab kita dah pergi, dah ada orang jatuh. Bila kita pergi kat DOS tu, DOS tanya, dia orang ni, nama-nama ni attend tak working hard? Kita cakap dah, tak ada. Betul, tak ada. Tapi dia pusing pula. Hak keperluan majikan untuk pekerja. Dia tanya gitu. Perlu bagi training tak? Sekarang orang tu buat kerja tempat tinggi. Working hard training, you ada bagi tak? Dan nak jawab apa? Wajiblah bagi. Kan? Dia kerja tempat tinggi tapi training kita tak bagi. Salah. Jadi, korang ni pun akan pergi working hard training. Kita akan, kalau boleh kita nak buat kat dalam in-house dia. Sebab ramai boleh attend. Nanti saya akan arrange sekali. Last year dah buat kan? Awal tahun ni ke dah buat sekali? Last year ke awal tahun ni? Aku lupa lah. Tahun lepas kita dah buat. Kita akan buat lagi. Jangan risau. Training-training yang wajib ni kita akan buat. Saya tak boleh bagi training working hard terus. Sebab saya tak ada training by provider tu. Competence. Jadi dia kena ada provider punya training competency. Jadi kita akan panggil orang luar untuk ajar. Okey. Macam inilah kerja tempat tinggi video. Okey. Ni berkaitan prevent. Okey, untuk electrical pula. Electrical kadang-kadang kita dah tutup kita punya, dah buat isolation tapi still ada lagi power. Boleh jadi tak? Sebab apa? Tak discharge.
Sebab apa? Dia ada apa lagi? Ha? Sebab apa? Dia ada tiba-tiba ada power lagi tu. Tak grounding. Ha? Tak grounding properly. Ha. Grounding. Kuatlah sikit hang cakap tegur kenapa? Aku tu tegur sikit je tu. Hang takut tegur hang. Teruk Aduh, aku tegur sikit dah takut dah. Aku tak marah pun, betul kan? Aku tak marah pun. Ya, risau kan. Okey. Jadi electrical make sure lah, make sure apa yang kita buat tu betul-betul dah isolate dan double check. Kita takut kita isolate lain. Kadang-kadang kita isolate tapi rupanya tagging dia dah bertukar. Macam operation, yes sir. Kita isolate, kita tanya kat atas tu. Tanya BS kan. Okey, saya dah off. Okey, saya off sekarang. Off nombor 1. Tiba-tiba BS kata tak off lagi ni. Saya dah off dah. Tak, kat atas tak off lagi. Nak buat apa? Kena double check lah. Minta orang datang check betul-betul dia live lagi ke kan, ataupun dia tertukar. Kadang-kadang breaker tu tertukar nombor ke. Uri dah kerja lama dia tahu lah. Kadang-kadang nombor tertukar. Kadang-kadang sebelah-sebelah. Tapi tu yang saya akan cakap, kena check dengan atas. Check dengan control room. Okey, saya off nombor 1, tiba-tiba dia kata nombor 2 yang padam. Itu pun satu hal juga tu. Tapi jarang berlaku lah. Takut berlaku. Kadang-kadang benda boleh berlaku. Bila berlaku, dia akan jadi accident lah. Okey. Electrical emergency do not become next casualty. Jadi itu macam saya cakap tadi. Okey. Kalau dah berlaku, tolong check sebab apa. Adakah kawasan situ ada power lagi ke tak? Contoh current. Kadang-kadang dia jatuh, kita tak perasan pun dia terkena current. Rupanya ada current yang dia tersentuh menyebabkan dia jatuh. Jadi bila dia jatuh tu nak buat apa? Fahmi nak buat apa Fahmi? Bila dah pengsan nak buat apa? Report dulu bagi tahulah. Ada kecemasan. Ada kecemasan. Kau nampak Wan tiba-tiba terbaring. Kan? Ada kecemasan cakap ada. Minta EIT datang ke apa. Kawasan tu kalau kena secure dulu lah. Kan? Kalau cek ada air ke, kan? Boleh menyebabkan orang lain kena jatuhan, alihkan dulu. Alihkan macam mana? Pakailah. Kalau kena pakai kayu ke, tolak ke, kan? Dalam TV, dalam YouTube biasa kita tengok, kan? Kalau kena jatuhan dia takkan pakai tangan tarik terus. Orang nombor 2 pun kena pula. Pakai kayu ke, pakai buluh ke, kan? Pakai apa-apa yang tidak melibatkan, dia boleh ni sambung. Okey, ni kalau ikut ni ada video. Tak payah panjang pula nanti. Okey. Ni pasal insiden. Tadi insiden kalau ikutkan saya note bagi tahu tadi. Okey. Near misses dengan minor. Okey. Ni siap gambar lah. Okey, ni contoh lah. Okey. Benda near misses jatuh ke depan. Contoh jatuh kat depan. Kan? Tapi kita buat tak tahu lah. Kita tak buat report, tak ada cakap apa. Itu satu kesalahan. Kalau dah jadi depan kita, kan, kita tak report, adalah satu kesalahan. Jadi make sure kita tak nak orang yang kena, tolong buat report. Okay. Kadang-kadang saya suka bila masa safety briefing tu saya suka bagi contoh. Kita lalu dekat kawasan air atau kawasan berminyak, kita jatuh, tapi kita boleh bangun balik. Alhamdulillah. Kan? Tapi kita tak buat report. Dan kita tak clear pun minyak atau air itu. Atau kita tak letak pun triangle. Kata situ ada bahaya. Dan tiba-tiba Fahmi datang, dia suka berlenggang-lengguk kan. Datang jantung kan. Datang, pijak-pijak, jatuh dan terlentang. Kita nak suka ke, kita nak sedih bila tengok dia terlentang kepala dah. Betul pengsan terus. Tengok darah. Saya suka bagi contoh macam tu. Saya suka bagi contoh macam tu. Sebab apa? Sebab kita rasa
Kita patut rasa bersalah sebab kawan tu kita jatuh tapi kita tak buat report. Kita tak barricade kawasan tu. Dan bila kawan baru lepas kita pusing kawan tu lalu jatuh terlentang, kepala berdarah dan pingsan terus. Kita mesti singat sampai mati bodoh aku ni kata. Jangan buat yang tu. Kalau ada report ataupun kita letak barricade, kita letak triangle, tak kon ke, buat dulu. Kita make sure orang lain tak kena macam kita. Kita kena, tapi sikit kita buat report, tapi orang lain tak kena macam kita. Kita kalau boleh tu. Satu lagi saya suka bagi tahu berkaitan dengan near miss ataupun accident ni. Contoh kita panjat tangga sikit tapi bila kita terjatuh atau kita jatuh tu kita terkehil sikit, ankle kita jatuh dan terkehil. Tapi bila contoh Wan tanya aku, Wan, okey. Tak ada apa. Kita rasa elok. Tapi besok pula malang karang. Najmi tanya, Wan, kaki kau okey? Okey. Tapi bengkak sikit, warna biru. Okey. Besok pagi pula Wan pula call kau. Bos, kaki saya yang semalam bengkak tu rasa dah bengkak lagi besar. Kau nak cakap apa, Wan? Ami, pergi klinik tu hang pergi x-ray dulu Okey, dia pergi x-ray. Tapi kes ni hang tak report kat safety pun. Tiba-tiba dia pergi x-ray kat hospital, check patah ataupun ada crack. Hang nak cakap apa, Mi? Semalam masa dia jatuh tu dia bagi tahu hang, Mi, aku tadi tergelincir sikit terjatuh masa turun tangga tu. Ada apa? Tak ada apa. Jangan bagi tahu safety. Jangan tu. Ini contoh tiba-tiba besok pagi tu crack ataupun patah. Doktor cakap MC 3 bulan. Nak cakap apa? Contoh-contoh nak cakap apa sekarang ni? Tak terkata kan? Tu hang pula Wan nak cakap apa, Wan? Nak cakap apa? Bila dah dapat MC 3 bulan. Benda dah jadi. Macam mana aku nak claim sok-sok? Tu termenung. Report safety lah. Ingat aku nak percaya hang. Hang pergi disco malam tadi. Hang pergi disco, hang joget-joget. Gila, awek tu punya tinggi 6 kaki. Hang tinggi bawah 5 kaki. Lepas tu, hang joget-joget terpijak kaki hang. Hang jatuh. Aku cakap yang tu. Hang nak cakap apa? Tak boleh cakap apa. Jadi, anything happen dalam plan ni. Anything happen. Dah jatuh, dah accident, bagi tahu safety terus. Sebab kita nak buat report. Kalau kau tak bagi report, tiba-tiba aku cakap macam tu lah. Hang tipu. Malam tadi hang lumba motor ke, kan? Hang pergi RZ ke, hang pergi RZ ke, kan? Lepas tu hang lumba-lumba jatuh. Tiba-tiba nak claim dalam plan. Akulah teruk. Aku nak report sampai KL. Tapi dalam plan, anything happen, report dah. Jangan risau. Benda dah jadi, kita nak buat apa? Kita take action, kita buat mitigation. Apa yang boleh kita buat? Benda dah jadi. Benda dah jadi, kalau dah report kat aku, contoh masa bagi tahu tu petang tu, Najmi kata tak apa, kita report safety. Tak apalah, mula-mula kata tak ada apa. Kan? Kata okey sikit je, tak apa, pergi klinik. Kita buat trade sebagai first aid. Okey. Tapi lepas pergi klinik, kata bengkak pula malam tu. Tak apa, besok pergi hospital, buat x-ray. Bila x-ray cakap patah. Tak apalah, kita tukarlah daripada first aid kepada accident. Itu je, tak ada masalah. Bukan kita nak susahkan orang, kita nak memudahkan orang. Kalau dah kata dapat 3 bulan MC, claim lah susu, kan? Lepas tu tiba-tiba boleh lewat dapat 60,000. Cik tak ada. Bukan share dia punya lah. Dia yang susah tangan. Share Najmi pandai-pandai so share. Gila apa? ABMS tu. Aku buat report aku dapat duit. ABMS tu. Jangan tu. Ni cerita benar. Saya bukannya nak cakap bombong. Kadang-kadang kita sembang macam ni memang gelak-gelak. Nak bagi suka ya. Tapi actually kadang-kadang benda ni banyak berlaku. Saya tak nak benda-benda berlaku dan tiba-tiba kau sedih. Tiba-tiba Tia Fahmi lah. Kita kena on the spot lah. Tak ada secang 24 jam macam tu. Boleh. Dia cerita dia kan, bila hang dah buat report kat aku,
Kan seloknya 24 jam. Kan bila jadi, contoh petang ni jadi, hang nak report kat aku bila? Report je lah. Kalau boleh dalam masa 24 jam. Tapi kalau cantik, terus report kat aku, bagi tahu. WhatsApp pun boleh. Cik Min, si Wan jatuh accident, bagi tahu lah WhatsApp. Report actual tu dalam masa 24 jam. Kan? Report dalam WhatsApp bagi tahu terus. Itu. Jadi aku tahulah dah ada record. Cuma besok aku akan tanya lagi apa status update dia. Tu nak tahu. Mostly verbal lah. Verbal kalau boleh dalam WhatsApp. Dalam WhatsApp dan aku akan bagi contoh. Okey, ni cara nak report. Aku bagi lah satu template macam nak report. Contoh, kau kena isi lah benda tu. Okey, jadi bila kat kawasan mana buat kerja apa, macam boleh jadi siapa saksi. Tu kena WhatsApp ke aku dalam masa 24 jam report tu. Lepas tu nanti kena buatlah report lain pula, yang report yang ni untuk orang sains semua sekali. Tapi untuk WhatsAppnya report bagi tahu ada accident, bagi tahu terus. Jadi aku akan maklumkan pada Sipcas ataupun kau bagi tahu Sipcas terus mana tadi ada report. Kan? Ada kena maklumkan awal. Jangan tiba-tiba senyap. Banyak kes berlaku kat Malakam ni. Yang ada kes. Okey, ada satu kes lagi. Dia nak masuk ke dalam bilik kabin. Dia punya tempat dia tak macam pelan kita ni. Dekat Tanjung Bin dia banyak kawasan. Lepas tu ada kawasan tu dia duduk dalam kabin. Nak pergi ke kabin dunia pejabat tu, dia kena satu lalu longkang. Longkang tu betul-betul besar ni ya. Lengkap besar ni tempat pijak tu. Yang lain semua longkang tak bertutup. Jadi dia masa dia nak masuk ke office dia tu, tiba-tiba dia terjatuh, tersungkur. Ni betul-betul kes tersungkur, rusuk patah, rusuk ni ada crack, rusuk nombor 2 dan nombor 3. Ni pun berlaku juga, rusuk juga yang tadi yang awal tu India tu menipu, yang ni rusuk betul. Tapi masalahnya dia tak report. Dia tak bagi tahu dekat safety officer, dia tak bagi tahu dekat safety manager dengan bos dia terjatuh. Dan tiba-tiba malam tu dia kata dia sakit sangat dah. Petang tu dia rasa dah. Pukul 5 petang tu dia rasa tu dia balik awal. Patut dia nak balik pukul 8 tapi dia balik pukul 5. Dia kata nak balik awal. Tapi dia tak cakap ke bos dia pasal dia jatuh. Dan malam tu dia sakit sangat, dia pergi klinik. Klinik suruh dia pergi hospital buat X-ray. Dan dia nak pergi X-ray, dia tak larat nak jalan, kawan dia papah. Kawan dia pergi hantar pergi hospital. Cek memang betul ada 2 crack. Besok baru beritahu pula. Cik, saya accident semalam dekat dalam pelan. Susah itu. Orang nak percaya tu susah. Bila jatuh awal bagi tahu ke senang. Kita nak buat report, kita nak tahu, cek balik tempat tu. Bukti-bukti tu ada tak ada. Nak cari mak saksi. Ini dah bila dah besok tiba-tiba dah jadi kes tu besar. Orang lain tahu dulu ataupun bos-bos atas tahu dulu. Naya kat aku lah. Aku tak tahu apa. Tiba-tiba plan manager tahu. Min, budak ni apa cerita? Siapa bos? Fahmi. Semalam dia tergolek kat dalam lubang tu. Tak ada report bos. Nanti dia cakap hang tu lah, hang tak buat kerja. Siapa tak kena? Siapa kena? Aku kena kan. Bagi tahu contoh Ni contoh je. Saya nak bagi tahu cara yang betul. Kalau jadi apa-apa tolong buat report. Sebab kita semua staff report je tak ada masalah. Kalau in-house korang tolong tengok in-house. Tanya dia ada apa-apa masalah. Kalau tak ada okey ya. Jangan tak buat report. Okey, ni samalah yang saya cerita okey. Okey. Ni sama yang macam saya beritahu lah. Kita kena notify secepat mungkin lah. Sebab nanti bila dah notify tu, kita nak investigate tu, bila kita nak investigate? Kalau dapat tahu cepat, kita boleh senang kita ni. Kadang-kadang benda tu kita nak kena investigate cepat, tapi orang tak beritahu. Macam mana kita nak tahu bukti dia, siapakah kita nak cari, siapakah orang-orang ada kat kawasan dekat tu. Salah satu kes lagi. Sebenarnya banyak jadi kes tapi bukan dalam pelan ni, kat tempat lain. Dia panjat. Sebenarnya dia nak ambil barang atas ni. Dia ambil barang atas ni. Ada barang yang dia nak bawa, dia buat kerja. Tiba-tiba dia jatuh dan dia beritahu dia pijak kursi macam ni. Kursi beroda.
Dia kata dia pijak kursi peroda yang menyebabkan dia jatuh. Jatuh, tersungkur, dia dapat MC. Tapi bila kita buat, masa tu orang tak buat investigation lagi, dia orang cek, okey, terus sampai. Bila saya datang buat investigation, bang, abang tu cuti, abang tu MC, saya tanya dengan supervisor dia, dia jatuh kat mana? Oh, jatuh kat sini. Dalam masa kejadian, masa saya datang tu, saya tengok ada kursi yang kaki tetap. 3 kursi, 1, 2, 3. Kursi tu dah ada 3. Memang kaki tetap yang jenis panjang tu. Okey. Kursi roda kat depan ni. Saya cakap kalau kursi ni dah ada, kenapa dia nak pergi panjat ke kursi ni juga? Faham tak? Kursi tetap dah ada. Dia pijak kursi ni, ambil barang tu. Tapi kenapa dia nak kena pijak kat atas kursi ni? Tempat tu besar ni je. Dan kursi tu ada dah 3 ni. Apa function kursi ni sebenarnya? Dia cakap takut dia menipu. Tu cerita dia. Takut kadang-kadang ada orang ni bila jatuh tempat lain atau jatuh masa dia buat kerja lain, dia menipu. Kita tengok tempat tu dulu, access tempat tu dulu, macam mana boleh jatuh? Kalau kursi tu ada di sini, macam mana nak letak kursi kat sini? Tak boleh ya. Tu kadang-kadang ada tempat kita kena access, investigate secepat mungkin. Kita takut ada penipuan macam yang rusuk kena dekat tangga tu lah. Okey. Yang berkaitan dengan investigation ni, tak apa. Ini kita akan check. Kita akan, lepas kita sign tu, kita akan, plan manager akan tengok adakah perlu investigate atau tidak. Nanti dekat bawah, dekat borang tu lah, dekat form. Okey, kita nak improve. Good investigation, improve the system. Bukan nak salahkan orang lah. Bukan nak blame tu. Cara kita macam tu, bukan kita nak salahkan orang. Kita nak improve system. Okey. Ni berkaitan dengan stop safety action. Okey. Laju okey. Okey, ada apa-apa nak tanya tak? Apa lagi nak tahu? Berkaitan safety. Ada apa-apa nak tanya? Pan? Biasa itu department sendiri yang bang uruskan. Kalau Setianas, department sendiri. Dia akan beli lah. Sebab kita tak tahu berapa banyak yang kau nak guna. Nak guna untuk apa. Tapi kalau bila safety beli untuk department dia, kita bila akan bagi pinjam korang kejap, korang kena pulang balik lah. Kalau korang rasa, okay, kami nak guna banyak. Kami nak guna untuk setiap kita punya. Contoh in-house ada, staff ada 6 orang. Kita nak guna. Kan? Takkan kita nak bagi safety, nak bagi korang je. Kalau safety beli, department dia pun akan guna sekali. Jadi bila korang guna, korang jaga sendiri, korang manage sendiri. Macam tu. Itu memang kita dah bincang dalam meeting pun, memang tu department nak beli sendiri. Senang. Tapi nak tahu spek dia apa, boleh, tak masalah. Saya boleh beritahu. Apa lagi? Nak tanya apa? Fahmi? Fahmi? Clear. Oi. Tak ada lagi nak tanya kan? Ya. Tak ada lagi. Tinggal pergi. Ada apa nak tanya? Tak ada lagi lah? Aduh, senang hidup aku. Aku rasa mulut kering ni. Tak ada lah. Ada? Tak ada? Mi? Kalau macam kontraktor tadi. Okey. Kata kalau masuk tangan terluka kan. Lepas tu orang technician yang orang yang in charge tu kena pergi klinik sekali dengan dia. Kenderaan sendiri kalau kontraktor. Okey, dia macam ni. Dia kalau kecelakaan tu teruk ke tak teruk. Kalau kita boleh pakai kita punya ambulans. Ambulans kita ada. Driver kat belakang je. Driver kat belakang tu ya. Dia kalau sekarang kita dah meeting dalam safety committee, kalau normal hours kita akan bagi di bawah kalau dia ada. Kalau tak kita akan bagi Amirul. Sebab
Kadang-kadang kita nak suruh orang bawa ambulans, tapi dia tak biasa bawa kereta kenderaan besar, susah juga. Kita takut aksiden. Tiba-tiba dia hang biasa bawa kereta kencil, kan, suruh bawa ambulans, tak termenung hang nanti, kan. Jadi kalau dia biasa tak apa, kalau tak biasa ni siang paksa aku bawa, aku tak pernah bawa pun, kan. Dia manual. Kita manual, tapi kalau orang tak pernah bawa lori, hang suruh bawa lori, pitam dia lagi hang. Dia manual sebab berlaku yang accident kematian ni tadi. Ramai orang yang tak alert kereta tu manual ke. So bila kita nak bawa masa, kita hanya boleh bawa masuk gear 3 je. Tak boleh. Dia dah habis. So kena training dia buat. Betul juga kan. Dan Gear manual orang biasa buat auto. Itu satu hal juga tu. nak pergi ambulans tu gear 3 saja pakai. Gila. Lala gear ketiga tu termenung lah. Lepas tu tekan juga. Oh, naya. Emergency. Dia kena training. Sebab ramai orang pakai auto jadi dia tak reti. Betul juga tu. Bisa bawa kita manual. Jangan sembang aja ya. Ada. Kayung. Ada apa soalan? Anggut dia tadi. Tiba-tiba tanya soalan tak ada. Uri. Ni. Dalam waktu malam ni. Okey. Itu kejadian aku pemandu ambulans. Okey. Mana ke tujuan aku? Okey, kita punya prosedur kita klinik kesihatan pentermis. Kita punya prosedur lah. Tapi itu kalau yang biasa-biasa. Tapi kalau yang teruk sangat, pada aku memang bawa sana terus lah. Bawa Manjung terus. Ya, kalau yang biasa-biasa bawa sini je. Klinik kesihatan pentermis. Memang dalam prosedur kita memang tulis tu. Tapi kalau tengok teruk sangat, bawa pergi Manjung lah. Sebab nanti tiba dia bawa sini, tiba sini kata kena bawa pentermis. Kami tak ada ambulans. Ambulans ni juga bawa. Tengok ni keturukan dia lah. So tadi kita membawa sekitar pantai. Sekitar pantai dia tendang lah. Betul. Betul. Cuma buat kita ada cincin lah. Kerahan kita buat dia baru semalam tu dia baru datang rawatan. Jadi jangan. Sebab dia vertigo je kan. Baru dia langsung kata dia pun tak nak. Dia suruh pergi Manjung. Tak nak tengok. Dia pun tak nak ambil risiko. Betul lah, betul. Kadang-kadang macam tu lah. Dia tak nak ambil risiko. Dia lagi? Ada? Tak ada benar. Okey, peace. Ada soalan? Kata kerja lama dah. Kena tanya soalan lah. Ada. Tak ada? Fik. Anda tadi diam, aku tak tanya soalan tau. Tak ada. Tanya soalan. Tak ada soalan. Ada? Tak ada juga? Hampa ni main ni, aku dah penat ni, oi. Tak ada juga? Dia tadi macam tu, tak ada. Semua tak ada senyum. Okey. Nanti kejap lagi kita rehat kejap. Kita minum, nanti minta isi form lah kalau tanya Izwan ada form tak. Okey. Jom, kita rehat dulu. Minum dulu. 3.30 lah. Mami, selalu ketiga dia makan. Baiklah ni. Okey, masuk. Ada lambat.